Tips simpan emas dengan tenang. Pertama sekali, pesan guru emas saya, pakai duit yang kita mau simpan lama. Sekurang-kurangnya 2 tahun ke atas. Jangan sesekali simpan emas pakai duit kecemasan tuan-puan atau duit yang kita mau pakai dalam jangka masa pendek. Yang kedua, jangan fokus pada harga. Harga emas ada naik dan juga turun untuk jangka pendek. Tapi jangka panjang, harga emas pasti terus naik. Pengalaman peribadi saya sendiri simpan emas pada tahun 2022 pada harga sekitar RM260 sahaja untuk 1 gram. Hari ini tuan-puan, 2025, harga 1 gram emas sudah pencecah RM500. Dalam tempoh 3 tahun, harga 1 gram emas sudah meningkat sebanyak RM200 lebih. Ketiga, fokus pada pertambahan gram emas, bukan pada peningkatan harga emas. Ini kerana berapapun harga semasa itu tidak penting. Apa yang paling penting, berapa gram emas yang kita sudah ada. Tips mahal dari guru saya sekarang kalau kita mau konsisten menyimpan emas adalah ikut tangga gaji. Contoh gaji RM6,000, maka tolak 10%, RM600 akan simpan dalam bentuk emas. Jangan bazir emosi, monitor harga emas. Yang penting, setiap kali gaji, kita wajibkan diri simpan 10% daripada pendapatan. Nak lagi mudah dan senang? Set terus auto debit gap 5 tahun. Terus selesai. Setiap bulan, ada sistem yang auto tambah kekayaan kita dalam bentuk emas. Kepada tuan-puan yang berminat nak mulakan simpanan emas, tuan-puan boleh klik link di profil, buat pendaftaran terus, kontak dengan Leni ataupun isikan beg biru di bawah. Leni akan bantu sebaiknya.